Assalamualaikum, selamat petang. Okey, thank you yang masih support. Okey, untuk hari ni saya keluarkan satu resepi. Resepi Secret Zone H4 untuk kita lakukan dagangan buy ataupun sell. Ingat, dalam pelaburan kita kena tanggung 100% disebabkan role tertentu. Ini adalah analisa sahaja menggunakan technical. Okey, first kali kita just buka trading view. Siapa yang tak ada trading view boleh download trading view untuk analisa menggunakan technical H4 sahaja, di mana zon-zon yang sesuai untuk lakukan dagangan buy ataupun sell berpandu pada H4, berapa pip yang kita nak collect. Dan sekarang hampa nak boleh CBE siapa yang ni follow signal mungkin dah nampak ada zone buy dekat area 5006. Disebabkan apa? Disebabkan kita yang pertama kita tunggu trend terkini, trend terkini. Semalam punya video siapa tengok, ni adalah trend terkini, adalah setup OC buy. Yang ni lah kita tunggu untuk lakukan dagangan buy berpandu pada H4. Itu yang penting. Yang kedua, cari zone please buka lower time frame. Takkan hampa nak ready tunggu sebatang ni, nak layer sebatang ni biar sampai keluar boleh, tapi pastikan capital kita kuat untuk bila price tu float, ataupun kita pakai lower time frame untuk mencari zone-zone. Macam saya buy dekat area 5006. Ada reason saya. Yang pertama mungkin anda pakai angka ataupun bubble. Yang kedua mungkin nampak mencari zone-zone di lower time frame, coding M30 ataupun coding M5. Itu yang paling penting. Yang ketiga, exit plan. Bila setup tu fail, yang pasti bila fail sahaja, pastikan mesti ada exit plan. Maksudnya kita kena cut loss. Okey, saya tunggu trend ni. Maksudnya semalam saya ada buat satu video macam mana kita nak kenal pasti momentum entry zone. Yang kedua, hari ni saya akan keluar secret zone. Maksudnya zone-zone probability. Hampa nak full margin tak pi probability. Percaya zone tu ada setup, kita lakukan dagangan. Ini salah satu contoh tengah running. Dan Alhamdulillah kita buy dekat area 5006 dan tengah running around dalam hampir 200 pip lah. Lagi berapa pip? Lagi 50 pip, 200 pip, sekarang mungkin 100 lebih pip. So tak ada masalah. Macam mana kita nak kenal pasti? Pastikan yang pertama kita menggunakan setup OC. Maksudnya kita percaya di mana zone candlestick paling low, dan dia mesti ada candlestick yang makan balik. Salah contoh semalam dia tak makan, kita boleh fokus pada sell. Dan hari ni kita ada reason kita fokus pada buy. Disebabkan satu, kita dapat ni shadow ni tak ada yang break. Ni yang pertama. Lepas tu ada satu candlestick yang breakout kat sini. Ini adalah zone kita untuk kita percaya next plan kita akan mencari buy zone. Dekat mana zone buy ni? Sebab tu saya kata pentingnya ada reversal retest semalam. Bila kita nampak dekat sini ada reversal retest, dekat lower time frame kita mencari zone-zone buy ataupun menggunakan MO angka buy, angka 6. Okey, ni yang pertama. Okey, untuk cari zone ni saya boleh kongsi sikit dekat ni. Saya tak nak buat video ni terlalu panjang. Hampa boleh buka di time frame M30 macam mana nak cari zone-zone probability untuk lakukan dagangan. Yang pertama, daripada kiri ke kanan, bila price buat satu kenaikan, pastikan dia mesti ada zone sideway. Sideway ni probability price boleh respect, maksudnya support dan resistance. Simple sahaja. Dan ini adalah satu price dia ada satu reversal retest. Kalau price ni breakout je, pause TP dulu. Ni salah satu zone TP. Maksudnya daripada bawah ni hingga atas ni untuk TP zone. The next tu kalau tak lepas juga, kita boleh fokus pada buy. Kalau masih nak cari lagi, kecilkan long sideway ni panjang, boleh, tak ada masalah. Buka lower time frame M30, kita punya coding kat mana? M5. Sebab tu belajar. Masuk join membership ke, join. Dalam tu saya ada kongsi. Tapi video tu dah banyak. Nanti saya akan buat satu video. Dekat mana key kita cari daripada M5, mana di zone dia ada satu reversal retest. Daripada sini kita nak cari. Sebab price reject kat sini, tak apalah, dia bagi floating 20 pip, tak ada masalah. Kita buy dekat area 5006 dan dengan fly pun sekarang. Ni sebel sedikit hampir 200 pip. So dekat sini, inilah secret recipe. Pastikan macam mana exit plan ni. Exit plan ni simple saja. Kalau kita pakai lower time frame, kita boleh pakai SL kat bawah ni, maksudnya dekat area
6,000, 5,000 untuk SL, ataupun breakdown zone ni kita cut loss saja. Kita jumpa next video. Thank you yang support dekat membership. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Salam Ramadan. Ini adalah secret probability untuk kita lakukan dagangan buy ataupun sell. Kita jumpa next videos.